Babul ihram. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, yan'aqidu muayyanan. Sah kalau dia ni ihram secara ta'yin. Mana sebut satu-satu. Ba ditaswir bi an yanwiya hajjan aw umratan aw kilaihuma. Dia sebut dia nak buat haji atau umrah atau kedua-duanya. Wa mutlaqan ataupun secara mutlak. Dia ni ihram je. Bi alla yazida ala nafsi al-ihram. Dia ni dia sebut saja aku berihram. Macam tu je. Tetapi wa ta'yin afdal. Sebab dia ada apa? Tambahan alfaz pada dalam jiwa dan seumpama dengan dia. Wa fi qaulin, maksud dia qaul yang dhaif. Ada yang menyatakan tidak ta'yin itu lebih afdal. Mana saja aku berihram. Cuba. Sebab boleh merangkumi dua-dua sekali lah. Okay, tafri'iyah. Fa in ahrama mutlaqan fi ashhuril hajj ataupun hajj, boleh baca dua lah, al-hajj ataupun hajj. Kalau dia niat berihram secara mutlak pada bulan-bulan haji, jangan bulan haji lah. Sarafahu bin niyyah ila ma syaa min al-musyrikin. Dia ikut dia nak buat apa. Mungkin dia nak buat tamattu' boleh, dia nak buat ifrad boleh. Au ilaihi ma thumma ishtaghala bil amal. Ataupun dua-dua sekali dia boleh buat qiran. Kan dia buat. Wa in atlaqa fi ghari ashhurihi fal asah, kalau dia niat bukan pada bulan haji seperti Sya'ban, fal asah in iqadu umratan, automatik. Dia jadi secara orang kata apa? Apa nama dia? Incidentally apa? Secara accident dia, secara spontan dia jadi umrah. Fala yasrifuhu ila al-hajj fi ashhurihi. Kalau bulan bukan haji, dia tidak berpindah kepada haji, hanya umrah. Kalau dia niat haji pun jadi umrah. Itu kelebihan, tak batal apa pun. Berlainan dengan sembahyang. Ada kelainan sikit. Sebab jelah umrah kan susah nak buat, haji lagi susah. Jadi dipermudahkan. Qala wa lahu an yuhrima ka ihrami Zaidin. Dia boleh niat ihram, dia kata aku apa yang Zaidin niat aku niat. Fa illam yakun Zaidun muhriman, kalau tiba-tiba Zaid tak niat pun tetap dia jadi ihram. Wa qila in alima adama ihrami Zaidin lam tanaqid. Ada pendapat dhaif, qila pendapat dhaif dalam mazhab, kalau dia tahu Zaid tak ihram pun tak jadilah. Lam yanaqid wa in kana Zaidun muhriman in aqada ihramu ka ihramihi. Jadi kena tahu dia niat apa. Kalau niat haji, kalau umrah. Fa in ta'adzara, kalau dia tak dapat tahu dengan sebab-sebab tertentu, ma'rifatu ihram bi mauti, sebab dia mati, ja'ala nafsahu qarinan. Jadi dia buat haji qiran wa amil a'mala nusukai. Jadi dia buat umrah dan haji. Jadi haji qiran. Tak ada orang buat macam ni pun. Ini dia panggil mimbab riyadhah aqliyah. Jarang orang nak buat. Ada apa pelik-pelik lah. Rukun ihram, macam mana seseorang tu nak berihram. Macam mana seorang tu nak berihram. Qala al-muhrim yanwi wa yulabbi. Orang yang berihram dia kena serentak. Sunat lah. Pertama dia niat dekat mawaqit yang kita sebutkan bincang sebelum ni. Ada miqat makan ni dengan miqat zaman ni. Kemudian disunatkan dia bertalbiyah, labbaikah. Ya, wa yulabbi. Hanafi kata wajib, tak sah kalau tak talbiyah. Fa in labba bila niyatin, kalau dia bertalbiyah labbaik Allah tanpa niat, lam yanaqid ihramu. Dia bertalbiyah tapi tak niat, tak sah. Tapi kalau dia niat, dia tak bertalbiyah, sah. Jadi otherwise ya, lain. Wa in nawa wa lam yulabbi in aqada ala sahih. Muqabil sahih, pendapat yang lemah tidak sah. Bertepatan dengan pendapat Hanafi. Jadi ikutlah. Yang bagus talbiyah dengan niat lah. Bagi orang tahu dia tahu, orang tahu dia buat haji, berihram.
Okey, orang selalu bertanya, wa yusannu al-ghuslu lil ihram, sunat mandi. Nak mandi kat airport kan kalau ada ruang mandilah. Atau kata apa boleh, kena naik first class boleh mandi. Tapi ada pandangan yang boleh ihram di airport Jeddah, dia boleh mandi kat airport Jeddah lah. Tapi tabung haji belum lagi fatwa lah. Fa in ajaza, kalau tak boleh mandi, tayammama, dia tayammum. Baik. Ajaza ni makna dia tak mampu mandi dan ambil wuduk. Kalau dia mampu ambil wuduk, tak perlu dia tayammum. Walidukhuli Mekah, bila nak masuk Mekah mandi lagi. Sebab tu kadang-kadang orang takut nak mandi sebab dia dah niat ihram dah, dia tak nak mandi. Sebab apa yang gugur tanpa disedari itu dimaafkan. Jangan dia pergi cabut, sudahlah dia mandi. Orang dia takut. Sunat-sunat mandi, ihram, kemudian masuk Mekah, walil wukuf, mandi lagi bi Arafah. Asalnya Arafat, tapi disinggulakan sebab dia luas. Arafat, dia bukan Arafah tu tempat, Arafat. Banyak berapa kilometer. Wa bi Muzdalifah qadatan nahari. Waktu tengah hari 10 tu mandi. Nak pergi Muzdalifah tu kan, mandi. Pagi je, pagi. Di waktu pagi hari raya. Wa fi ayyami tasyrik Rabi, nak pergi 11, 12, 13 pun mandi lagi. Wa an yutayyiba banah lil ihram. Ni sunat sebelum ihram. Lepas ihram kena bayarlah fidyah. Sebelum ihram sunat pakai wangian dulu. Wa kadza thawbuh, mencalit. Jadi bila kekal itu dimaafkan sebab dia tawallad daripada halal. Jadi ar-ridha bi syai'i ridan bima yatawalladu minhu. Wala, dia kata wala ba'sa bi istidamati ba'da al-ihram, dimaafkan. Sebab syariah mengizinkan. Jadi jawazus syar'i yunafi ad-dhaman. Tak perlu ganti apa. Wala bi tibin lahum lahu jirmun. Tak ada masalah kalau ada warna. Sebab dia boleh buat. Tapi isu dia, lakin li takhsis. Jadi umum boleh, dan dikecualikan. Lau naza'a thawbahu mutayyaba. Dia pergi masuk bilik, dia buang pakaian ihram dia. Thumma labisah. Lazimahu al-fidyatu fil asah. Muqabil asah boleh amal, tak perlu bayar. Bila dia pakai balik, soalnya dia pakai benda yang wangi. Eloknya ada pakai ke ihram yang kedua. Tapi boleh saja ambil yang pendapat yang kedua ni tu diamalkan. Kalau orang perempuan pakai telekung, dia buang telekung, dia pakai balik. Ni ramai orang tanya. Tapi tak apalah. Kalau ada yang mudah, ambil yang mudah. Wa an tukhaddibal mar'atu lil ihram yadayha, dia boleh, orang perempuan boleh apa? Berinai tangan dia sebelum ihram. Wa yatajarradu rajulu ihramihi an makhitis siyab. Orang lelaki kena buang semua pakaiannya yang berjahit. Jadi dia pakaikan ihram saja. Wa yalbasu izaran, dia pakai kain di bawah, ridaan di atas, yang di atas abyadain. Boleh pakai warna apa? Tak apa, sunat je. Pakai hitam tak apa. Warna lain. Wa yusalli rak'atain sebelum dia ihram. ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه مشيا وفي قول يحرم عقب الصلاة. Yang afdalnya dia berihram ketika mana bergerak kenderaan dia atau menuju, atau ketika mana dia berjalan. Tapi ada pendapat kata banyak orang buat selepas sembahyang. Sembahyang sunat katalah di Masjid Biru Ali tu, di Dhul Hulaifah, habis sembahyang tu ni ihram pun. Masa kenderaan tak apa. Baik, kita perhatikan ni je. Wa yustahabbu iktsaru talbiyah. Memang dalam ibadat haji atau umrah banyakkan talbiyah. Wa raf'u sautih, ni untuk lelaki. Biha fi dawami ihram. Selagi mana berihram, talbiyah. Perempuan slowlah, lelaki kuat. Wa khasatan 'inda taghayyuril ahwal. Kalau berubah hujan lagi nampak sesuatu yang pelik ataupun naik turun bukit dan sebagainya, karukubin wa zunulin, dia naik kenderaan, turun wa su'ud, naik ubud, turun wa ikhtilati rufqatin, bercampur dengan orang labbaik Allah. Jadi dalam keadaan yang berbeza-beza bertalbiyah. Tapi bila tawaf berhenti, wala yustahabbu fi tawafil qudum. Sebab baca doa alim pula, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa fil qadim tustahabbu fihi bila jahri. Ada pendapat yang qadim. Fil qadim ni mazhab Imam Syafi'i sebelum di Mesir. Wa lafzuha labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Wa idza ra'a ma yu'jibu, kalau dia jumpa benda-benda yang pelik, yang nampak bestnya, Tuhan tunjuk kat dia. Kata qala labbaika 'inal 'aisha 'aishul akhirah. Dia nampak malaikat, tapi dia tahu benda tu malaikat. Boleh nampak tak? Mustahil. Tapi zaman sekarang ni susah. Tapi dia nampak apa keajaiban bintang langit yang cantik-cantik, yang menakjubkan dia. Wa idza fara min talbiyati, dah selesai ihram buat apa? Tengok hubungan Rasulullah mesti ada. Shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungan yang paling kuat. Zikir yang paling bagus. Kita tak kata makna dia zikir sebut nama Allah bagus. Tapi selawat ni dia ada khususiat yang luar biasa, yang Allah Taala bagi kepada orang yang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing ada kelebihan dia. Tapi tak samalah kita puji Tuhan sebagai Tuhan, puji Rasul sebagai seorang Nabi. Puji Tuhan mestilah paling tinggi. Tapi dari sudut hubungan untuk dekat dengan Tuhan itu, banyakkan bersalawat. Wa sa'alallahu ta'ala al-jannata wa ridwanah wasta'adha bihi minan nar. Minta syurga dan redanya, dan berlindung daripada api neraka. Allahu a'lam. Kita akan bincang nanti insya-Allah bab apa yang patut kita buat etika masuk Mekah. Okey. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.